Bagi mereka hok dok kenal lagi, ni lah orang panggil kayu kemuning hitam. Kayu kemuning hitam ni dia bukan kayu biasa lah. Orang panggil dia sebagai kayu herba. Untuk merawat tubuh badan kita, awak boleh ambil minum sikit, lebih kurang besar-besar gini awak potong, letak dalam air minum. Okey. Dan juga boleh merawat binatang-binatang berbisa. Ada kata terkena binatang-binatang berbisa ni, sengatan ular, sengatan lepang, sengatan terbuang ke, ambil dia juga. Nombor juga daripada minyak kemuning hitam. Dan juga biasanya orang buat ni, selain daripada minyak, selain daripada minum, orang buat juga untuk rawatan mistik. Ni daripada kayu kemuning hitam. Selain daripada orang buat tokak, orang juga buat tasbih. Macam ni. Ni tasbih daripada kayu kemuning hitam lah. Dah boleh minum tak ni? Boleh minum juga. Kalau api, rugilah kalau awak minum awak ni. Baik ambil ketulang-ketulang gini lebih kurang untuk awak minum.